Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni guys. Hari ni kita nak review kita punya kutu air guys. Ini nama dia kutu air yang kita baru beli. Okay, untuk bagi anak ikan gapi kita makan lah, dengan ibu dia pun boleh makan guys ya. Yang ni satu beg ni kita harga dia lebih kurang RM2 lah. Tengok pada kuasaan dia. Okay, kelebihan dia ni, kutu air ni, anak ikan korang cepat besar. Anak ikan laga ke, anak ikan gapi, kalau nak bagi ikan moli boleh, semua jenis anak ikan sesuai pakai. Bagi kutu air ni. Okey, kita masuk dalam bekas ni dulu sebab kita nak bahagikan lah. Sebab sini pun ada, sini pun ada, dekat sini pun ada. Kita memang tempat breed ikan gapi guys. Okey, kita masukkan dulu. Dia satu ni RM2 lah, lebih kurang RM2. Dulu RM2 banyak, tapi sekarang dah sikit sangat guys. Okey. Kalau korang nak beli set aquarium, barang aquarium, korang boleh beli dekat kita punya TikTok shop ataupun dekat kita punya Lazada guys. Jom kita tengok lebih detail. Nampak tak? Okay ni guys, yang halus-halus tu ialah kutu air Okay, yang halus-halus ni ialah kutu air guys. Jom kita tengok lebih detail lagi. Okay. Okay guys, kita bagi kita punya ikan gapi kita makan. Tapi dah tak banyak dah guys. Kutu air yang ni banyak kutu air yang dah mati dah guys. Nak dapat yang segar tu susah sikit lah. Okey, kita kena bagi cepat lah. Okey, nanti kita tunjuk. Dia ada pot dia guys. Dia ada tempat semula jadi dia. Okey. Untuk kutu air ni sesuai untuk semua ikan lah. Ikan gapi, ikan laga, ikan moli, ikan yang baru lepas beranak, baru lepas bertelur, memang sesuai. Okey. Jom nanti kita tunjuk korang lebih detail lagi kutu air ni, gambar dia macam mana. Okey. Okey guys, korang nampak tak ni? Benda ni nama dia kutu air dia betul-betul halus lah. Tapi kalau Artemia tu lagi halus, tapi Artemia kan mahal kan. Kalau Artemia tu macam tempat korang susah, tak ada kutu air lah, korang boleh bagi Artemia. Ni kutu air ni kita ada tempat dia lah. Okey. Tapi yang ni halus memang sesuai lah untuk ikan gapi kita. Okey, nampak berebut-rebut makan guys. Okey, kita tengok lagi atas ni. Nampak ikan kita memang aktif lah. Kalau bagi makanan hidup, ikan korang akan lebih aktif. Jom kita tengok yang dalam ni pula. Okay, nampak tak guys? Okay, dekat dalam ni pun ada tu. Dia tengah busy makan. Okay. Memang perut sebesar guys. Memang ikan korang akan lebih cepat besar dan lebih aktif lah kalau bagi makan kutu air ni. Okay. Kat dalam ni lagi banyak guys. Ni pun sekarang dia tengah membiak dengan cemerlang guys. Okay. Kita akan bagi dia lagi. Ya, korang boleh tengok dia banyak guys, tapi semua yang duduk jauh-jauh sana Okay, dia duduk jauh-jauh sana. Tapi yang dekat tangki biru yang paling bawah ni, yang paling dekat sini dapat banyak kita buat satu sangkar ni campur banyak guys. Kita letak 3 ke 4 ekor betina terus. Nampak so dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Yang ni umur dia lebih kurang 3-4 hari lah. Ada yang 2 hari. Okay. Tapi ibu dia memang besar guys
Memang sihat-sihat guys. Sebab apa? Pemakanan kita dengan kualiti air. Kita pakai filter. Okey. Kita filter on 24 jam guys. So air dia memang cantik lah. Air dia cantik, ikan korang akan aktif. Auto ikan akan beranak banyak guys. Okey, sorry. Okey guys, jangan lupa like, komen dan save video ni guys. Nak beli barang tengok dekat TikTok shop kita. Thank you.